Lagi sebenarnya yang tak tahu macam mana nak buat duit dengan Facebook dan apa itu CM. CM itu maksudnya Content Monetization. Jadi untuk dapatkan Content Monetization ni, anda perlu aktifkan Professional Mode. So untuk aktifkan Professional Mode ni pula, anda boleh guna sama ada Facebook page ataupun Facebook profile. Anda perlu pergi pada bahagian setting, mungkin anda boleh tengok dalam gambar ni pada bahagian 3 titik tu. Lepas tu anda scroll di bawah dan dia ada dekat bawah tu turn on Professional Mode. Okay. So, bila anda turn on Professional Mode ni, tidak semestinya anda akan dapat terus Content Monetization ataupun CM. Sebaliknya, anda perlu memenuhi beberapa kriteria dulu. Cuma, kriteria untuk Content Monetization ni tidak dinyatakan oleh Facebook. Maksudnya, dibagi tahu ini cuma akan diberikan berdasarkan invitation sahaja. Maknanya, orang yang dapat CM ni adalah atas dasar jemputan sahaja. Tetapi, walaupun dikatakan atas dasar jemputan, anda perlulah mempunyai 500 orang follower dan ke atas ataupun 1000 orang follower ke atas. Sebab kalau anda nak buat star, okay, dalam Facebook ni antara cara kita boleh buat duit adalah dengan star. Star ni adalah pemberian duit ataupun star bintang daripada orang lain kepada kita. Star itu adalah sebenarnya adalah duit lah. Okay, dia akan beri dalam 1 sen tapi US dollar. So boleh darab 4 lah. Okay, so kita kena ada follower yang agak orang kata tinggi jugalah, maknanya 500 hingga 1000 macam tu, dan kalau lebih tinggi lebih bagus. Kemudian kita perlu aktif. Okey, aktif ni maksudnya sentiasa post gambar, sentiasa post video dan sentiasa menulis konten-konten di Facebook. Selain itu anda juga kena aktif engage dengan orang lain. Maksudnya bila ada orang komen anda jawab, bila anda pergi tengok video orang lain, anda pun tengok orang lain punya posting, anda komen. Facebook nak profile ataupun page yang aktif untuk mereka jemput dapatkan CM ni. Dan kalau anda ada dua-dua, anda ada profile, anda ada page, anda boleh aktifkan semua sebab kita boleh buat banyak duit daripada berbagai-bagai page lah. Dia bukan kita dapat satu tempat saja, ada banyak lagi kita boleh buat. Yang penting profile atau page itu mestilah aktif. Okey. So kalau anda tidak ada professional mode, maknanya anda buka dekat Facebook anda tengok-tengok tidak ada professional mode punya button tu. Tak boleh nak turn on. Jadi bila tak boleh nak turn on ni, ada beberapa isu lah. Maksudnya sama ada anda menggunakan version Facebook yang lama, ataupun anda punya Facebook kena block ataupun kena restrict, ataupun anda punya Facebook ini ada setting untuk member sahaja ataupun bukan public. Dan ada banyak lagi lah isu-isu yang mungkin menyebabkan anda punya Facebook profile ataupun page anda tidak dapat turn on professional mode. Tapi biasanya benda ni berlaku dekat profile. Kalau page lebih mudah. So ada dua pilihan. Yang pertama, anda boleh contact Facebook untuk dapatkan bantuan. Okey, tanya dia kenapa saya tidak ada professional dashboard, professional mode, macam mana saya nak turn on, minta mereka bantu. Tu yang pertama. Yang kedua, anda kena move on. So maksud move on ni, anda kena buat profile baru ataupun Facebook page yang baru dan fokus di sana untuk buat duit. So profile anda yang sedia ada ni guna je macam biasa. Tapi yang nak buat duit, anda pergi buat yang lain lah. Sebab saya jumpa ramai orang yang tak dapat turn on professional mode ni sampai ke sudah. Pergi contact Facebook lah, pergi buat tu, pergi buat ni, semua tak dapat kan. Jadi membazir masa. So daripada anda membazir masa macam tu, baik anda pergi buat yang baru. Dan insyaAllah kalau anda buat yang baru ni akan dapat lebih cepat lah. Tetapi kena ingat sentiasa buat konten yang berkualiti, konten yang tinggi view, konten yang engagement dia pun tinggi. Jadi apa kelebihan bila kita dapat content monetization ni? Ini contoh posting-posting saya yang mana dia mendapat pendapatan. Gambar dapat income, kita buat post ayat teks biasa pun dapat income, buat video pun dapat income. So bila kita dapat CM, kita akan dapat duit daripada berbagai-bagai posting kita di Facebook. Jadi bayangkan anda dah guna Facebook mungkin 20 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan anda dah menulis berapa banyak ataupun letak berapa banyak gambar dalam Facebook ni, tidak dapat sebarang bayaran. Yang sebelum-sebelum ni. Sebaliknya bila kita dapat CM ni, posting kita itu dibayar. So itulah kelebihannya. Dan bukan sikit-sikit. Ada yang dapat $500 setiap bulan, ada yang dapat $1000, ada yang dapat $3000, ada yang dapat 5 angka, maknanya $10,000 ke atas. Anda bayangkan. So kalau macam tu, income dia dah berpuluh ribu sebulan. Jadi yang itu mungkin jarang-jarang lah, yang maknanya konten dia betul-betul viral. Tapi yang dapat $1000 sebulan tu ramai, sangat ramai. So apa benda yang dia buat? Adakah dia buat benda yang berbeza? Tidak, dia hanya fokus buat konten seperti dulu juga. Cuma mungkin dia dah ada follower yang ramai, dia dah ada view yang tinggi kan. Jadi income dia lebih besar lah. Bermaksud di situ ada potensi pendapatan yang besar. Jadi kalaulah ada potensi pendapatan yang mana kita guna Facebook ni, ada pendapatan pun kita guna, tak ada pendapatan pun kita guna, baiklah kita guna kalau ada income. Bayangkan guna macam biasa tapi dapat extra income 3000 sebulan. So rugilah kalau kita tak buat, betul tak? Kalau anda nak belajar lagi, anda boleh tengok pada ruangan komen tu. Saya letakkan beberapa link video yang saya dah buat. Jadi anda boleh klik di situ dan anda boleh tengok video-video yang lain untuk belajar berkaitan dengan perkara teknikal tentang CM. Okey? Jumpa lagi. Bye-bye.